kita nak end the era of contract kepada tetap. 10,994 pegawai perubatan, pegawai farmasi dan pegawai pergigian telah dilantik tetap. Dulu kontrak. Ini pun satu. People on contract, they do not have the security of job. Ya. Dia kata kalau aku pergi across tambak tu, causeway tu, I'll get immediately permanent job. Jadi semangat itu sangat tergendala. Jadi PMX in the last 2024-2025 given me Kementerian Kesihatan 10,995 pegawai perubatan, pegawai farmasi, pegawai pergigian, dental, dentist tetap. Satu. Jururawat pula 4,328 telah kita lantik tetap sejak 2024. So, jadi kedua-dua ini, dan satu lagi JM yang mengendali KD, klinik-klinik desa itu suddenly given apa yang dikatakan sebagai dilantik ataupun diangkat sebagai staff nurses. JM menjadi SN. Ya, registered nurses yang mana mereka dilantik secara apa dipanggil sebagai PSL, pelantikan secara latihan dalaman. Because dia orang ni memang dapat latihan, and because of that dia given dia ada kursusnya, dia ada pelantikannya. 4,328 jururawat telah kita lantik tetap sejak 2024. Dan satu lagi yang saya nak sebutkan, graduan KKM kini mendapat laluan tetap secara automatik bermula 2025. So, kesemua ini menjadikan saya lebih, saya tidak kata cukup. Saya tahu berapa jururawat yang kurang lagi, dan juga saya tahu bahawa saya juga perlu get to do the reverse engineering of brain gain daripada saya mengalami brain drain dengan cuba menggamit those yang di overseas yang well trained now to come back, dan juga meningkatkan latihan-latihan yang saya sebutkan, parallel pathway, masters medicine, semua tu kita berikan apa yang dipanggil sebagai dipanggil the scholarship, latihan persekutuan beasiswa itu, itu pun kita mau pertingkatkan. Jadi kita harap kita akan dapat satu lagi yang saya nak sebut, kita nak end the era of contract kepada tetap. Only houseman saja kontrak. Lepas tu they all become tetap. Itu antara perkara yang saya nak sebutkan tentang hal sumber manusia.